welcome back to my channel. Walaupun rupa yang baru bangun tidur ni, kita hari ni ada family day dekat Kuala Lumpur dekat Tanjung Malim. So saya adalah orang yang pertama yang sampai. Kita orang lain pula, orang keberapa ya. Kita deal pukul 9. Sekarang sebenarnya dah pukul 12 ya. Dah pukul 12. Pergerakan kita pukul 9. So saya orang pertama yang sampai. So okay, kita tengok di sana anakku. So inilah suasananya. So kita orang ambil 2 wakaf, satu sini dan sana. Begitu. So kita orang kena bawa air. So kita orang nak bawa air teh tarik. Dan kita orang bawa cordial. Yang seorang lagi bawa ais. Yang ni barang-barang kita orang beli nugget apa sebagainya lah. Pinggan, mangkuk semua kita orang dah bawa dah. Masalahnya aku dah lapar dah ni. Macam mana? So kita akan rasa air teh tarik buatan suamiku. Oh, panas. Cepat tarik lah. So inilah. Panas doh. Sekejap. So masalahnya aku nak feeling apa ya kat sini. Masalahnya tengah hari tau. Panas. Minum pula air teh tarik panas. Macam tak kena lah pula. Kalau sejuk tu kena tak masalahnya. Panas nak mampu So kita nak pilih apa ni. Tengok konon-konon. Tengok suasana alam semua jadi. Ya. Macam tu. Air hari ni cetek lah. Biasanya dia sampai dekat diorang punya kaki tu tau. Tak tahu lah kenapa cetek pula hari ni. So kita sama-sama minum teh tarik ni. Kita melihat keindahan alam. Tapi masalah panas. Panas terik. Tengah hari kot. Pukul 12 kot. Ui, kalau ada ais ni sedap. Ada ais lagi sedap. Sedap. Sedap tapi masalah panas. Biasa orang minum kopi. Oh, kita tak main kopi. Kita main teh tarik. Biasa orang akan buat kopi-kopi kan. Sebab kita orang tak ada peralatan untuk buat kopi-kopi tu. So, kita minum teh tarik. Sedap panas. Aku dah asyik tengok dia tunggu bila dah sampai. Aku nak ais ni. Okay, 12.49. Keluarga yang kedua baru sampai. 12.49. Pukul 9 pagi kan? 9 pagi kan? Ada. Siapa lagi dah tu? Aku gak suara sendiri ya. Masih dah tak sabar dah tu. Aduh. Dah tak lalam. Pak pakai baju. Aduh, pasti dia gambar dah. Siapa tu? Acha. Cik, hari ni cetek. Cetek. Mana yang lain? Buang macam ni je. Salah aja. Salah aja. Salah outfit dah. Kereta yang ketiga sudah sampai dan kereta yang yang ni tadi dia tolong ambil. Itu kereta yang keempat. Kereta yang keempat sudah sampai. Bahagianya dia. Macam bawa anak terencat lah. Bawa awet sebelah. Adik bawa awet awet. Kalau pusing tengok. Tak boleh. Private.
Okey, ini kereta membawa barang ya. Kereta ini hanya boleh membawa barang. Kereta sana tidak bawa orang saja. Tak boleh letak barang walaupun kereta 4x4. Sorry. Pakai kursi ni boleh. Okey. Cak, apa? Kenapa? Tak, dia pergi masuk sana. Ha. Orang cakap belok kanan, dia pergi masuk kiri. Lepas tu tak mengaku, bodoh dia ni. Bodoh Bodoh dia tak boleh bawa bincang Kiri kanan ni. Kiri kanan tak tahu. Whatever. Pak you. Oh. Ni jangan buku edit sikit lah buku tu. I from tidur. Dah kurangkan lah. Power bank. Kita bayar sini. Baik, kunci. Ha? Apa? Kunci mana kunci? Okey. So kita nak masak. Sendiri. Kita akan memasak barang yang frozen di sini, seperti nugget fries. Di sebelah sini dia baru lepas nak buat sambal lada. Orang cuci. Kita nak buat sambal Orang cuci ikan. Hai, nak buat sambal kuini. Kuini. Tu, bahasa ikan tu. Bahasa ikan. Kakak 2 kali. Saksi. Oh, okey. Lepas tu? Dia suruh pakai tu. Disuruh tu. Apa saya beli tadi cerita tadi kata boleh masuk sungai lah, laut ke dalam 100 meter dah boleh detect. Apa saya nak beli pakai ni cakap. Bawa tengah laut. Ambil plastik tu. So ini kita tengah masak ikan goreng. Yang ni tengah nak settle sambal kuini. Dari tadi kakaknya bising sambal kuini. Tahu. Sambal kuini. Sabar. Aduh, saya masak flash je. Mereci. Menangkap ikan Oh, alhamdulillah dapat ikan apa Min hari ni? Ikan si akak. Ikan sungai. Bagi kanan kau. Okey, ni macam ni dia. Mana ni? Oi, teruk ah. Teruk apa kan? Buruk apa kan? Ini kalau buka kedai makan ni, tak datang orang ni. Kalau Jason review ni, bad review. Itu petua dia tau. Betul tak? Kami ketuk sambil makan. Lepas tu sekejap lagi kan, kalau tengok dekat TV, buruknya muka aku. Ini dah sikit. Okey, jadi ambil basuh sikit lagi bagi dia apa? Aku ambil kasih dulu. Ni kena dibakar. Apa sama? Aku kalau buat sambal betul tak? Goyang sikit. Goyang sikit. Lalak ni aku makan nanti. Kalau tengok aku makan. Tengok. Terus dia. Polo dan lat-lat. Tunggu. Macam kat sana. Lalak pun kasi. Mungkin awak yang mau busuk. Nak mandi tak? Tak mandi. Baik, awak nak kau buka mama. Lagi busuk daripada ikan. Babi ni lalak. Lambat pula sampai. Imai. Imai, Osha, no. Alah, Nosha. Ni, orang suruh basuh tray. Dia boleh mandi. Kau tak tengok? Semua orang dah tak ada bekas tau tak? Dia kena ayam. Tak. Sampai tak tengok ayam pun dah sampai gentong dah. Lama. Dia boleh mandi. Mama. So ini ikan bakar dah siap bakar. Lepas tu ini terung bakar, ikan sotong, kambing bakar. Yang tu terlebih bakar extra. Kenapa Memek? Kereta yang kelima baru sampai.
Sana. So ini dah kita dah kopek, sesi ngopek jering. Mandi ya. Okay, petai siapa nak satu ni RM1 buat jualan di sini. Petai yang ke-6 Baharudin bin Osman bersama Hafzan, menantunya dan kakakku. Mana ibu? Okey, kereta yang ke-7 telah sampai. Okey, kita ada bawa tetamu istimewa ya. Kita tengok. Tetamu istimewa. Ha? Ha? Tak ada. Okey, kita akan buka untuk tetamu istimewa VIP kita ni. Ho. Alik. Oh, nak mandi tak? Ha? Nak mandi tak? Cik. Ada orang boleh angkat ni? Nak mandi tak? Ha? Ha. Nak pergi nak sinau. Dia mak boleh pakai kencing. Satu lagi dia. Mana kasih tak ada? Tadi ada apa? Dia orang ambil jubah apa dah. Oh. Dia siap benda. Oh. Apa bang? Dalam tak? Masih tak? Tak dalam. Ali nak lompat? Ali nak lompat Kau lompat. Aku tak lompat. Tadi nak berak tepi-tepi. Masuk berak dah berak. Dah berak belum? Tak berak. Aduh, tak berak pula. Janganlah berak kat sini. Tak berak. Tak Berak. Belum berak. Kata bertingkat kan ada dah jajar apa tepi-tepi. Tak banyak belum. Banyak. Kakak dia Okey. aku tak payah. VIP nak turun. Okey. Berasmi kan dia. Ha. Lama nak tunggu. Biasa memang VIP memang terakhir. Apa maksud? Sambal kuini? Padu. Sambal kuini boleh gaduh. Tengok semua yang makan sambal. Das. Kita dah agak tu baik Nanti letak api tau. Oh, nak tambah efek pula. Efek sini api. Tahu tak cerita sambal kuini macam mana? Okey. Hampa Umi dah bisa. Sambal ni, sambal. Lepas tu aku pun ambil cili, aku cuci, bobok cili. Gelak pula Alik. Oh. Alik sedap tak Alik? Tumbuk dalam marah. Jadi pedas eh. Semua dinasihati mengambil sambal kuini hanya sedikit saja. Pedasan. Sambal tu bila makan dia menyedihkan. Menyedihkan. Menangis. Kan lah. Ya Allah, aku dah rasa di saudara. Kau drama. Tak ada rasa dari saudara pun. Aduh. Dah rasa di saudara. Dia macam bodoh. Padahal rasa lah kan. Oh. Oh. Oh, dia orang menjaga adiknya.
Aduh, ganggu lah. Aktiviti hari ni. Weh dulu weh. Ya, sabar. Masa tadi muka ada 4 tangan tu tak? Ya Allah. 3. Imam. Okey, Imam buat rambut. Kakak tak ada rambut pula. Atas kakak. Kakak buat itu. Tak boleh. Jangan nak ikut. Mama Ika. Dadan duduk sini. Iman nak shampoo. Tu, shampoo Abang Meh. Cepat Abang Meh. Shampoo rambut Abang Meh. Uncle Meh. Dadan duduk sini. Iman nak shampoo rambut Uncle Meh. Iman nak shampoo rambut Uncle Meh. Cepat. Ye. Tu Uncle Meh. Rambut Dadan. Dadan. Dadan duduk. Okey. Okey, duduk. Asa dia tu. Biasa dia tu. Ada kucing pula situ. Memo. Ah! Padik. Oh. Cepatlah, Dik. Dah, Mak Adik. Cepat abang turun. Okey. Tak ada orang ke kat bawah? 2, 3. Aliona ada kawan baru. Siapa nama awak? Rania. Rania. Panggil Zara. Zara. Boleh panggil Zara. Zara awak? Hana. Hana. Zara Hana. Ima panggil siapa? Kakak. Betul? Hai kakak. Hai kakak Zara. Hah? Oi. Berapa hari? Hari ni saja. Balik. Tadi datang pagi, balik petang. Tu mandi. Ibu dah siap mandi dah. Dah. Habis 4 hari 3 malam. Wow, lamanya. Sebab dulu 3 hari 2 malam. So, ni keadaan malam. Bersiap-siap. Ya. Mana tadi? Ada. Tadi dia ambil baju dia. Ada ambil towel, dia tak tahu. Tak ada aku tengok kau ni. Abang lagi. So, tengah kemas-kemas. Tadi dah kipas lah.
Habis dah? Ini apa sampah ke? Sampah kot. Ada kod lah, ada kod. Maaf dia check dulu. Mana tu sampah? Ya, ini kan. Ini payah punya ke? Hantar punya? Tinggal nanti pergi lagu. Alhamdulillah. Allah. So, bye-bye. Ni dah awak punya. Okey. Buatlah dah ni. So, jumpa di next video. Walaupun muka macam harai sikit. Okay, bye-bye. 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 Selamat bye-bye.